Dua-dua tak garang. Oh, dulu tak garang Dua-dua sangat penyayang, Dulu boleh bersembang lah maksudnya. macam kawan. Oh ya. Saya dengan mak ayah saya, bukan saya je, adik-adik saya dengan mak ayah saya memang macam kawan baik. Sembang, borak. Saya setiap kali balik sekolah saya akan bercerita pada diorang. So kita tak perlukan orang lain lah untuk bercerita kalau kita dah ada mak ayah sendiri kan. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang dia nak cerita kat mak ayah kena judge. Ya betul. Cerita kat mak ayah kena marah. Tak sebab habis cerita dah Tak habis cerita dah kena potong. Ya Eh awak ni. So akhirnya anak tu ketakutan dengan ibu ayah sendiri. Dia rasa ibu ayah tak memahami. Tapi alhamdulillah saya dibesarkan dengan ibu ayah yang sangat-sangat memahami. Ceritalah apa pun. Walaupun benda tu benda yang yalah budak-budak kan. Dia orang tak judge. Bahkan ada certain keadaan saya pernah cerita tentang aib adik saya ataupun adik-beradik saya, Ya. which is tak bagus lah. Ya. So saya ceritalah, Umi, Anin tu nampak adik buat sekian-sekian macam ni. Ya. Patutnya sebagai seorang ibu dan ayah, expectation saya bila tahu benda tu Marah kan? marah. Ya. Tapi mak saya kata, shh, jangan cari aib orang, jangan buka aib orang, jangan cerita aib orang. Macam tu. Saya start tu saya memang okey. Mak ayah saya memang power lah. Mana bila dia nampak kelemahan-kelemahan anak tu, dia tak marah. Tapi dia anggap itu adalah kelemahan. Diorang tak judge kelemahan tu, tapi diorang nasihat dengan baik lah. Dan dia tak suka bila kita ceritakan keburukan adik-adik yang lain. Itu pun benda yang saya belajar. Yalah. Bukan sepatutnya lah. Biasanya orang yang bercerita tentang kesalahan ataupun keburukan adik-beradik yang lain tu dia akan dapat kredit. Dan orang yang buat salah tu akan dimarah lah. Betul. Standard lah kan. Standard. Tapi mak ayah saya tak macam tu. Wish. Saya pula kena tegur. Jangan cari aib orang, jangan buka aib orang, jangan cerita aib orang. Yelah kalau kita baca tutup aib orang apa semua tu, benda tu macam tak di-apply pun untuk keluarga.